الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala: Inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna ru'ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqussunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa ana ghulamun haditsus sin wa baiti al-masjid qabla an ankih faqultu fi nafsi law kana fika khairun la ra'aita mithla ma yara haula falamma اضطجعت ذات ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم إني أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لن ترى نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت فيها رجالا من قريش فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة
atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna ru'ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata menjadi kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermimpi pada zaman Nabi masih hidup. Dia nak kata mimpi ini sudah biasa. Nabi pun mimpi, sahabat-sahabat Nabi pun mimpi, siapa-siapa pun mimpi. Cuma bezanya fayaqussunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi masih ada, pada zaman Nabi masih hidup, bila sahabat-sahabat mimpi, dia cerita ke Nabi. Menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi, kalau sekiranya mereka mimpi, mereka pergi cari Nabi, mereka cerita. Mereka kata, ya Rasulullah, semalam saya mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Fayaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah. Kata Ibnu Umar, dia kata apabila sahabat cerita kepada Nabi mimpi mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mentakwil mimpi. Dia berjumpa Nabi, dia bercerita, ya Rasulullah, semalam kami mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Nabi kata maksud mimpi kamu ialah macam ni. Wa ana ulam hadisus sin. Kata Ibnu Umar, aku waktu tu budak lagi. Aku masa tu budak lagi, kecil lagi, umur muda lagi. Tentang siapa dia ni? Yang kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Siapa dia ni? Kita semua tahu dia anak Sayyidina Umar, dia sahabat Nabi. Tapi yang kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ataupun lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar ini, dia satu orang sahabat yang masuk Islam waktu umur sangat muda. Pak dia Umar Al-Khattab masuk Islam, dia masuk Islam. Kita dah cerita dah macam mana pak dia masuk Islam. Pak dia masuk Islam di rumah adik dia, Fatimah binti Al-Khattab. Pi kerana marah, dia buka penampak dekat adik perempuan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan peristiwa itu sebagai satu turning point, satu titik perubahan dalam hidup Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia masuk Islam. Bila Umar Al-Khattab masuk Islam, anak dia yang kita baca hadis ni tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ikut masuk Islam. Waktu berlaku Perang Badar. Perang Badar jadi lepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Waktu jadi Perang Badar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini umur baru 13. Waktu jadi Perang Badar. Perang Badar ini perang yang pertama dalam Islam. Waktu jadi Perang Badar, umur Ibnu Umar baru 13. Dia bernama untuk Nabi perang. Tapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi. Nak abang kata dia bernama, Nabi tak bagi. 2 tahun kemudian jadi perang Khandaq. Lagi sekali dia bernama, Nabi bagi. Maka perang pertama yang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ikut ialah perang Khandaq. Ketika itu umur dia 15.
Waktu berlaku pembukaan kota Makkah, dia ada di dalam rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur dia 20. Dia salah seorang sahabat yang merupakan anak kepada sahabat besar. Bapa dia Umar Al-Khattab, sahabat besar. Dia juga sahabat Nabi yang terkemuka. Hebatnya dia ni, terkemukanya dia ni, Ibnu Umar ini, pada masa pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Osman offer kepada Ibnu Umar untuk jadi hakim di Madinah. Dia tolak. Ini manusia yang ditarbiyah oleh Nabi, bukan jenis manusia yang mencari kuasa, bukan jenis manusia yang mencari nama, bukan jenis manusia yang boleh kabur mata dengan populariti. Osman bin Affan melihat dia sebagai satu orang yang ulung, maka dia offer, ditawarkan kepada dia untuk jadi hakim. Dia tolak. Apabila Osman bin Affan kena bunuh, kita ada cerita banyak kali macam mana cerita Osman kena bunuh. Apabila Osman bin Affan kena bunuh, nama dia antara nama yang dicalonkan untuk menjadi khalifah ganti Osman. Kalau dia tidak hebat, orang tak sebut nama dia. Dia disebut, di antara nama yang disebut untuk menggantikan Osman bin Affan, nama dia, nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia tolak. Bila berlaku selisih faham di antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di akhir-akhir pemerintahan Sayyidina Ali, dia mengambil stand, dia mengambil sikap neutral, berkecuali. Dia penat dan dia letih dengan perpecahan, dengan pergeseran yang berlaku sama-sama orang Islam. Dia mengambil sikap neutral. Dia tidak nyatakan sokongan dia pada Ali dan tidak menyatakan sokongannya kepada Muawiyah. Sebaliknya yang disuarakannya ialah supaya jangan bergaduh. Dan dia satu orang yang sangat hebat dari segi meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menduduki tempat kedua selepas daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sebab kalau kita baca hadis, acap kali kita baca Ali bin Umar radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pasal apa? Dia menduduki tempat kedua dari segi banyaknya meriwayatkan hadis. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berjumlah lebih daripada 2,600 hadis. Satu orang sahabat bernama Abu Salamah bin Abdurrahman, apabila orang tanya dia apa komen dia tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, jawab Abu Salamah, dia kata Umar hidup pada zaman ramai orang yang setanding dengan dia. Umar, bapa dia, Umar bin Al-Khattab hidup pada zaman ramai orang macam Umar. Dari segi ilmu, dari segi kebolehan, dari segi kepimpinan, Umar hidup di zaman ramai orang macam Umar. Osman hebat macam Umar, Ali hebat macam Umar, ramai sahabat-sahabat yang hebat macam Umar. Tetapi dia kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab hidup di zaman tidak ada orang sehebat dia. Dan satu benda yang kita tak tahu tentang Ibnu Umar, tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini ialah dia satu orang businessman yang berjaya. Dia sampai hari mati dia kaya raya. Dia bukan kaya kerana berceramah.
tapi dia kaya kerana bisnes dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, satu orang yang kaya raya sampai hari mati dan sangat kuat menderma. Dia mati umur 80 lebih. Menjelang kematian dia, mata dia buta. Ini Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, nama yang selalu kita dengar, tapi kita tidak memperincikan siapa dia. Hadis yang kita baca ni hadis riwayat daripada dia, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia kata menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bila mereka mimpi, mereka jumpa Nabi, mereka cerita mimpi mereka kepada Nabi, dan Nabi SAW mentakwil mimpi itu. Dan aku pada ketika itu, kata dia, ghulam hadithus sin, aku pada masa itu budak lagi, umur sangat muda. Wa baitil masjid qabla an ankih, dia kata rumah aku masjid, yakni sebelum aku menikah. Sebelum dia menikah, dia kata banyak masa dia di masjid, tidur bangun dia di masjid, menuntut ilmu dia di masjid, mengisi masa yang terluang di masjid. Dia kata aku satu orang yang masjid itu rumah aku. Faqultu fi nafsi, satu hari dia kata, aku kata pada diri aku sendiri, law kana fika khairun la ra'aita mithla ma yara haula. Dia kata pada diri dia sendiri, dia kata, wahai Ibnu Umar, kalaulah kamu ni orang baik, orang bagus, tentu kamu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana sahabat-sahabat duk mimpi. Bila sahabat-sahabat lain mimpi, dicerita dekat Nabi, dia duk ada, dia budak lagi, dia duk ada, dia duk dengar, dia duk simpan teringin dalam hati dia. Awak aku tak mimpi, awak tak ada satu benda yang boleh aku pergi cerita dekat Nabi macam mana mereka mimpi, mereka cerita dekat Nabi, awak aku tak macam tu. Teringin kau boleh dapat satu mimpi yang boleh pergi cerita dekat Nabi. Falamma ittaja'tu dhata layla, satu hari dia kata aku duduk tidur pada satu malam, dia kata aku duduk baring-baring duduk tidur. Faqultu, aku kata, Allahumma in kunta ta'lam fiyya khaira fa'arini ru'ya. Sambil duduk baring-baring, duduk tunggu nak terlelap mata tidur tu, dia berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau tahu bahawa dalam diri aku ni ada kebaikan, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau tahu kata aku ni orang baik, fa'arini ru'ya, bagilah aku mimpi satu yang aku boleh cerita ke Nabi. Fabainama ana kadzalik, dalam keadaan macam tu, dia kata duk nak lena, tak lena, nak lena, tak lena tu, terlena. Izja'ani malakan, dua malaikat main dekat aku, mimpi. Dalam pada doa angan-angan ni, dua berharap, dua minta, ya Allah, bagilah aku satu mimpi yang aku boleh bawa mimpi ni cerita dekat Nabi. Dalam pada doa macam tu, taklah. Dalam mimpi dia, main dua malaikat. Fi yadi kulli wahidin minhuma miqma'atun min hadid. Pada tangan kedua-dua malaikat itu ada miqma'ah, ada satu miqma'ah ni, nak kata apa, benda dua kuku orang ni. Ada satu miqma'ah, ada satu tongkat, kita kata ada satu tongkat min hadid yang dibuat daripada besi. Miqma'ah untuk balon orang, tongkat untuk balon orang. Yuqbilani bi ila jahannam, malaikat ni dua orang, tiap-tiap satu malaikat ni tangan duk pegang satu tongkat besi, apa nak balon orang, bawa aku ke neraka jahannam. Dia kata mimpi
wa ana bainahuma, dan aku ada di antara dua malaikat ni. Dia apik dia, kanan seorang, kiri seorang, dia duduk di tengah. Aduh Allah, dia kata aku doa kepada Allah tak berhenti. Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada neraka jahannam. Dia mimpi malaikat mai escort dia, apik dia, bawa pergi ke neraka jahannam. Sambil duduk berjalan pergi itu, dia duduk berdoa, minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kena masuk neraka jahannam. Summa urani laqiyani malak. Tiba-tiba diperlihatkan kepada aku satu malaikat lain. Fi yadihi miqma'atun min hadid. Di tangan malaikat itu pun ada miqma'ah, ada tungkat besi. Faqala, kata malaikat yang ketiga ini, lam tura' ni'mar rajul anta law kunta tuksiru salat. Malaikat yang ketiga ini kata dekat dia, lan tura', sekali-kali kamu jangan takut. Ni'mar rajul anta, sebaik-baik manusia hang. Malaikat kata dekat dia, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia kamu. Hang ni orang yang paling baik. Law kunta tuksiru salat, kalau sekiranya hang kuat sembahyang. Malaikat kata dekat dia, jangan takut. Pasal apa? Pasal hang di antara orang yang paling baik. Syarat dia apa dia? Hang satu orang yang banyak sembahyang. Bukan sembahyang fardu sahaja, sembahyang sunat. Bukan sembahyang qabliyah subuh sahaja, bukan sembahyang duha sahaja, bukan sembahyang witir sahaja, bahkan sunat rawatib hang jaga. Kalau sekiranya hang jadi satu orang manusia yang macam ni, satu manusia yang baik, pasal apa? Pasal sembahyang rajin, jaga sembahyang dan rajin sembahyang. Kalau hang jaga benda macam ni, ni'mar rajul anta, hang orang paling baik. Fantalaqu bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam. Tiba-tiba dibawa dia ni dalam mimpi dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dalam mimpi dia kata dia dibawa oleh 3 malaikat ni. 2 yang escort dia, satu haju bawa jumpa ni, bawa dia pergi sampai ke pinggir neraka jahannam. Dia ada tepi lah neraka jahannam. Wa ara fiha rijalan mu'allaqina bis-salasil ru'usuhum asfalahum. Bila sampai di sana, dia kata dia nampak nu dalam neraka nu, dia kata rijal, ramai orang tu ada dalam tu, orang laki-laki yang mu'allaqin bis-salasil ru'usuhum asfalahum, yang mereka ni digantung kepala ke bawah dalam mimpi. Bila sampai di syafiri jahannam, di pinggir neraka jahannam, daripada tepi neraka dia tengok, dia nampak, dia kata dalam neraka ni ramai orang laki-laki yang kaki diangkat naik ke atas, kepala turun bawah. Araftu fiha rijalan min Quraisy. Daripada aku duduk tenang tengok, ramai daripada kalangan mereka ni adalah pembesar-pembesar Quraisy. Faqasastuha ala Hafsah. Bila dia jaga daripada tidur, lari di rumah kakak dia. Kakak dia siapa dia? Hafsah. Hafsah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ni siapa? Hafsah ni apabila kematian suami bapa dia Sayyidina Umar Al-Khattab, bila Hafsah habis iddah, Umar ditanya Sayyidina Osman. Kebetulan pada masa itu Osman baru kematian isteri yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ni siapa? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ruqayyah isteri Sayyidina Osman menikah dengan 2 orang anak Nabi, mati seorang, menikah seorang lagi. Apabila meninggal sahaja Ruqayyah anak Nabi ini, Osman dalam sedih. Waktu tu juga kebetulan suami Hafsah meninggal. Maka Umar Al-Khattab dicari Osman. Dia tanya Osman, wahai Osman, mau tak mau anak aku Hafsah? Osman tak jawab. Lepas tu Osman kata tak mau. Lepas tu ditanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, hamba tak mau menikah dengan anak aku Hafsah. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, dia tak mau bagi anak perempuan dia menikah tak ketahuan orang. Dia pergi cari hak bagus-bagus ni. Jadi bini nombor 2, nombor 3, nombor berapa pun tak apa. Janji laki hang Sayyidina Abu Bakar, janji laki hang Sayyidina Osman, janji laki, dia mau macam tu. Dia nak anak dia bukan sahaja selamat dunia, tapi dia nak anak dia selamat akhirat. Abu Bakar As-Siddiq apabila Umar tawarkan Hafsah dekat dia, dia senang, tak jawab apa. Nanti dulu pun tak kata, nak fikir sat pun tak kata, apa pun tak kata, dia senang. Bukan sehari, bukan 2 hari, berapa lama dia senang, sehingga kan Umar naik angin. Umar naik angin. Umar kata tak mau, kata tak mau. Jangan lu buat bagi pending macam ni. Pending orang lain. Dia senang. Satu tempoh masa Abu Bakar senang, tiba-tiba Nabi SAW main meminta Hafsah. Umar Al-Khattab seronok ni kata nak abang, pucuk dicita ulang mendatang. Dia nak Osman, dia nak Abu Bakar. Tiba sebaik-baik manusia main meminta anak dia, Nabi SAW. Seronok dia bicara Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakar, hang ni, dia kata, hang buat senang hang tengok Nabi lagi baik pada hang. Dia kata gerak. Abu Bakar kata dekat dia, wahai Umar, aku senang ni pasal apa? Pasal aku pernah terdengar, telinga aku pernah terdengar Nabi sebut tentang Hafsah. Mungkinkah dia anak kamu yang Nabi pernah sebut? Aku Nabi potong dan balik. Setelah confirm Nabi ambil dia, baru aku ceritakan kepada ni. Kalau ditakdirkan Nabi tak ambil Hafsah, aku ambil dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita kadang-kadang debu Sayyidina Umar juga lah. Kadang kita bukan tahu kepala ekor pun, tapi marah ke orang tu, kita tahu kepala ekor pun. Marah sampai tak boleh dengar nama, ludak sampai kering lukuk. Tak tahu pun. Kemudian hari tahu-tahu, oh bagus dia ni yang aku duduk maki, dia berduri sebelum ni. Macam tu lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ini, apabila dia mimpi tadi, dia punya tarik nak mimpi, dia nak lena boleh minta dekat Allah, ya Allah bagilah aku satu mimpi. Dia main satu mimpi dekat dia, malaikat main bawa satu miqmah, bawa tongkat besi macam nak balun dia, tapi tak balun dia, bawa dia, dijumpa satu malaikat lain pun di tangan ada satu pemukul besi juga. Lepas tu bawa pergi ke tepi neraka Jahannam. Daripada tepi neraka nampak beberapa orang laki-laki yang digantung kaki ke atas, kepala ke bawah. Bila dia tenang tengok dia tenai, mereka ni adalah daripada pembesar Quraisy. Jaga, bila jaga, lari dia ni pergi di rumah kakak dia Hafsah, isteri Nabi SAW. Bila sampai dia kata faqassastuha ala Hafsah, aku cerita apa yang aku mimpi kepada Hafsah. Faqassatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pula cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang hebat tu tuan-tuan, tak boleh nak akses Nabi terus, tak boleh nak terus jumpa Nabi. Abang kau abang ke Nabi. Bukan Nabi satu orang yang berprotokol sampai tak boleh jumpa. Dah. Tapi kadang-kadang sibuk Nabi ini tak boleh nak jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Bila Hafsah cerita benda ni kepada Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, inna Abdullah rajulun salih, law kana yusalli min al-layl. Nabi kata, cerita dia macam ni. Nabi kata, adik Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini memang orang baik, tapi kalau sekiranya dia jaga sembahyang malam, dia orang paling baik. Terus cerita banyak-banyak, cerita malaikat pegang besi, tongkat, semua tak penting. Yang penting Nabi kata daripada keseluruhan mimpi dia tu, yang nak dia highlight, yang nak bagi orang semua nampak ni apa dia, siapa pun boleh jadi orang baik kalau sekiranya dia jaga sembahyang malam. Maka kata Nabi SAW, inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah adik hang ni rajulun salih, dia ni memang orang baik dah, orang bagus. Law kana yusalli min al-layl, apatah lagi jika dia menjaga sembahyang malam, dia orang yang paling baik. Faqala Nafi', dalam hadis Al-Bukhari ini dia tambah di ujung tu, dia kata, dan berkata Nafi'. Siapa Nafi' ni? Nafi' ini di antara orang yang banyak mengambil hadis daripada Ibnu Umar, dan dia adalah maula, bekas hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu orang hamba yang dimerdekakan kemudian jadi anak murid kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia antara orang yang banyak mengambil hadis daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kata Nafi', falam yazal ba'da dhalik yukthiru salat. Maka selepas daripada peristiwa dia mimpi, cerita ke kak dia cerita dekat Nabi. Nabi kata lagu tu, Nabi kata dia memang orang baik dah, tapi kalau dia jaga sembahyang malam, dia tahajud, dia bagus dan sebagainya, dia orang paling baik. Sejak daripada Nabi kata lagu tu, kata Nafi', falam yazal ba'da dhalik yukthiru salat. Sejak daripada itu, Umar Al-Khattab, anak kepada Umar Al-Khattab ini cukup kuat sembahyang malam. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat daripada dia juga, dia kata, ra'aitu fil manam ka'anna fi yadi saraqatan min harir. Di mai hari yang berikutnya pula dia duk main mimpi macam-macam. La ahwi biha ila makan fil jannah illa tarat bi ilaihi. Faqasastuha ala Hafsah, faqasadha Hafsah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di ketika yang lain pula dia tidur dan dia mimpi. Kali ini mimpi Ibnu Umar ni apa dia? Dia kata fi yadi saraqatan min harir. Dia kata aku di tangan aku ada sehelai kain sutera. Dia mimpi. Dalam mimpi dia ni dia duk pegang sehelai kain sutera. La ahwi biha ila makanin fil jannah illa tarat bi ilaihi. Kalau ku teringat aja, dia duduk dalam syurga, di tangan dia ada sehelai kain sutera. Bila ku teringat aja nak pergi mana-mana tempat dalam syurga, dia kata kain tu hampak, dia duduk aja, kain tu bawa dia terbang pergi tempat tu. Ini pun satu Zam-Zam Al-Kazam juga tanya. Di Ramli ni saya rasa dia baca hadis ni. Apa cerita apa? Laksmana Doremi ke apa kan? Ampang satu, duk tiga lepas itu Zam-Zam Al-Kazam pun tolak. Telajar. Dia boleh kata pula U-turn. Rupanya benda ni berasal daripada mimpi Ibnu Umar. Piramli sudah jumpa hadis ni. Ibnu Umar kata, aku tengok dalam mimpi aku duduk dalam surga, di tangan aku ada selembar, ada sehelai kain min harir yang dibuat daripada sutera.
Dan aku boleh hampak kain tu, aku duduk atas dia, aku teringat aja Nabi mana, kain tu dah tiba aku terbang pergi ke tempat tu. Faqasastuha ala Hafsah, lari berceritakan ke dia dekat Hafsah. Hafsah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhaki rajulun salih. Nabi kata cerita banyak tak mau, adik hang ni rajul salih, dia ni satu orang yang cukup baik. Beberapa hadis Nabi endorse, Nabi sahkan, kata Ibnu Umar ini ialah rajulun salih, satu orang yang salih, yang baik. Maka ternyata dia seorang yang sangat baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 4. Kita masih lagi di dalam tajuk tentang abwabur ru'ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab mimpi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah baca hadis pada bulan lepas daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iqtaraba zaman lam takad ru'yal mu'min takzib wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithan wa ru'yal muslim juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwah. Itu kita baca bulan lepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah hampir kiamat esok, hampir-hampir orang yang beriman kalau mimpi dia betul. Itu kita bincang pada bulan lepas. Dan mimpi orang yang beriman itu 1/46 daripada nubuwah, dan kita dah bincang maksudnya pada bulan lepas. Kita masuk muka surah 4 perenggan 2. Tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, war ru'ya salasun. Dan bermula mimpi ada 3 macam. Ini Nabi nak cerita. Mimpi yang lumai kat kita hari-hari, tiap-tiap malam ni, dia ada 3 macam mimpi. Kami balik daripada kuliah hari tu nak cerita, sahabat saya tanya, dia kata, ustaz, kita mimpi ni black and white ke colour? Kawan mintanya, abang tak mau mengantuk nak balik di rumah no. Dan saya pun kata tak sure pula. Duk mimpi selalu tak tahu hitam putih ke colour. Tuan-tuan sure tak hitam putih ke colour? Dan duk mimpi kita pun tak perasan mimpi tu hitam putih ke colour. Apapun mimpi ni, Nabi kata 3. Hitam putih ke, colour ke, apakah, dia ada 3 macam mimpi. Dan dia kata, daripada sepotong hadis ni dapat kita tahu sesungguhnya mimpi itu terbahagi kepada 3 macam. Pertamanya, mimpi sebenar-benar mimpi satu, iaitu mimpi yang betul dan bukan ingawan. Dia kata ingawan apa? Kita kata mengigau. Mimpi betul bukan mengigau. Adapun kita di sini kata mamai. Mamai, dia kata mamai, oh tidur tak basuh kaki. Itu dia panggil mimpi tak betul. Dia kata mimpi bahagian yang pertama ni ialah mimpi betul dan bukannya mengigau, dan bukannya mimpi yang disertai syaitan. Ini mimpi yang pertama. Maka iaitu tiap-tiap mimpi yang dilihat di dalamnya barang yang menyukakan hatinya, seperti dilihatkan dirinya dalam syurga. Ini mimpi betul. Tidur mimpi dalam syurga. Syurga tak pernah tengok, tapi tempat tu dipaham sebagai syurga. Begitu. Ataupun mimpi yang ada takbir yang menyukakan hati. Kalau tak mimpi syurga pun mimpi satu yang baik. Contoh apa dia? Contoh mimpi jumpa keluarga terdekat pakai serba putih. Itu mimpi baik. Ayah kita meninggal dah bertahun dah. Kata dia main kat kita dalam mimpi. Main pula dengan pakai kepiah putih, jubah putih, dengan ayam muka yang putih bersih. Main. Dia cuma kata, ayah rasa tak bangkit tahajud lama dah pun. Ayah main kata dulu. Tak payah cari ustaz, tak biarlah, nakit dia semayang-semayang dah.
Bangkit di ujung katil, aku duduk picit kening, duduk fikir, awak orang tua ni main malam ni, awak dia main tanya, tak semayang kada ke apa-apa, tak semayang juga. Tak ada guna. Ya. Macam tu punya mimpi tahu lah. Yang main ni ayah kita, dia pun dah meninggal lama, dia main pula pakaian putih, main pula cakap begitu. Main cakap kata, hang ni ayah doa salam, mak dah ni tak bangkit tahajud. Itu mimpi min Allah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dia sayang kita, dia nak suruh kita bangkit sujud pada dia. Satu. Seperti mana terlihat di dalam mimpimu itu akan dirimu kena ikat dan sebagainya. Itu mimpi baik, dia kata. Mimpi kaki kena ikat. Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, mimpi kena ikat kaki ni bagus. Tetapi melihat pada keadaan yang bagaimana, dia ada huraian dia sehari. Kalau satu orang tu duduk sihat, duduk dalam kerukunan rumah tangga, duduk dalam keadaan rezeki yang lapang, tiba-tiba mimpi kaki kena ikat, itu mimpi bagus. Maknanya dia akan kekal dalam keadaan macam tu, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan rezeki yang lapang, dalam keadaan sehat, dia akan kekal dalam keadaan macam tu apabila mimpi kaki kena ikat dalam keadaan bagus macam tu. Sebaliknya, kalau mimpi kaki kena ikat, sedangkan masa dia mimpi tu dia duduk dalam lokap, bunga, yang tu memang bunga. Pasal apa? Pasal maknanya lama lagi dalam lokap. Yang tu huraian dia timai saya. Jadi saya abang sah dulu takut tak dan main bulan depan pula. Jadi dia nak abang di sini, dia kata mimpi yang baik ni apa dia? Mimpi kena ikat kaki, itu mimpi baik. Yang kedua, dia kata mimpi jenis yang kedua adalah mimpi syaitan. Ini mimpi yang kedua, iaitu mimpikan segala perkara yang ditakuti, seperti kena tekan hantu. Ini dia kata mimpi daripada syaitan. Itu percaya benar ni? Mimpi hantu main tindih. Ada orang bukan setakat percaya, dia kena tindih setiap malam. Jadi dia bagi dia bukan soal percaya tak percaya lagi dah. Soalnya macam mana tak mau ni kena tindih. Tahu tu ya. Kita duduk tanya dia, hang percaya ada hantu tindih? Dia tak percaya. Apa aku tiap malam kena tindih, dia kata. Kawan saya sama mengaji di universiti tu, dia pada seorang dengar sama dengan dia pada polis Islam, sama dengan dia hari pun satu kurus kering, muka pucat. Kawan ni, dia ni tengok dia pun macam tak semangat. Sembang dengan dia, saya kata awak ni, dia kata tiap malam kena tindih hantu. Saya kata cuba tidur, ambil ayat semayang apa semua dia elok, semayang witir apa dulu baru tidur. Sopai dia kata tindih apa tu kan, dia kata kita ni tak boleh nak bayang pasal tak pernah kena tindih dengan tu boleh. Jadi saya kata dia dalam jadi kalau kita buat eksperimen ni masa di universiti, hang tidur kaki aku tidur kaki hang. Dan sebelum tu saya tanya dia, selalu duk kena tu masa mana? Dia kata masa nak lena. Saya kata masa tu lampu bilik menyala ke padam. Tanya dia, menyala pun kena, padam pun kena. Saya kata macam cuma, dia kata cuma kalau padam cepat lagi kena, kalau menyala lambat sikit tapi kena. Okey, saya kata tak apa, malam ni tukar. Dia naik pergi bilik saya tidur bilik dia. Aku duduk tunggu ni bila dia nak main tindih aku, dia nak main aku. Mana dia ni mata merah ke, gigi tajam ke, tanduk ada tak ada ke, kalau ada patah ke ada ke. Duduk kepala lagi kali duduk, dia nak lagi subuh esok tak ada apa. Saya bagi besok nak sembahyang subuh lari naik di bilik kita, kena tindih di atas pula. Maknanya bukan masalah bilik, bukan apa, masalah dia ni tak tahulah hantu syoknya dia ni. Ya. Dan bila kita tanya dia, hang mimpi ke? Dia kata tak. Ni duduk elok ni, dia main tindih. Saya kata kita ni teringin nak tahu macam mana. Dia kata ni kadang-kadang dia duduk dalam bilik,
bilik asrama, satu bilik 2 orang. Dia kata, sebelah ni kawan ni duduk sembang dengan kawan lain, lagi 3 orang duduk sembang. Sana duduk sembang, sini kena tindih. Saya kata serius ni macam ni. Dan memang serius kan. Dia orang Kelantan, dia kata memang kan. Esok keluar CD ni dia mau cerita pasal aku, dia kata memang lah, dia kata ni dia orang duduk sembang, terima dia duduk dengar sebiji ni 3-4 orang duduk sembang ni, dia duduk dengar, kadang-kadang pada duduk dengar tu sini tak boleh rumah dah. Dia kata bila kena tindih ni, jangan kata nak panggil orang tolong. Dia kata nak gerak jari pun tak boleh. Kena tindih, dia kata nak gerak jari pun tak boleh. Nyamuk pun ketak dada. Dia kata, aku terlepas tu. Dia kata, apa tak tolong aku kena tindih. Dia kata, dia nampak lagu bantai golek, dia duduk tindih. Macam tu cerita dia. Jadi, wallahu'alam, Syekh Idris Al-Marbawi bawa main cerita ni dalam kitab dia. Betul lah pun. Kan? So dia kata yang kedua ni, dia kata mimpi syaitan, iaitu mimpi perkara yang ditakuti, seperti kena tekanan tu ni. Ataupun mimpi kena cekek, ada kita pun mimpi kena cekek, dia ada mimpi macam tu. Ataupun mimpi kena henyok, dan mimpi yang tiada berketentuan. Ataupun ni yang kata mimpi syaitan, mimpi jenis yang kedua ni, mimpi tak ketahuan. Mimpi tak ketahuan. Seperti terkadang-kadang nampak ia akan dirinya berkawan-kawan, kemudian sudahlah nampak beberapa kawannya jadi budak. Tak tahu. Kita umur 5-60, duduk kawan dengan semua umur 5-60 ni, sembang-sembang jadi budak-budak kawan tu. Jadi budak kan kita. Itu tak ketahuan tu. Tak ketahuan. Kan? Kemudian sudah pula jadi anak binatang. Daripada kawan umur 60 dia sembang dengan kita, dia tengok dia jadi budak. Jangan benda kita jadi budak, jadi anak pula dah lompat. Dia kata ini, dia kata mimpi tak ketahuan. Ini mimpi syaitan. Kemudian sudah pula merupa barang yang ditakuti daripada barang yang dibenci. Daripada orang tua umur 60 dia jadi budak-budak, dia jadi anak, dia berubah jadi apa kan? Satu yang menakutkan kita. Macam ni punya mimpi, dia kata apa? Syaitan. Maka semua itu mimpi yang disertai oleh syaitan. Itu mimpi jenis yang kedua. Okay. Mimpi jenis yang ketiga, iaitu mimpikan barang yang masyhur dan barang yang dicita-citai amat oleh hati. Masyhur ni maksudnya otak ni penat, dia fikir benda tu. Dia fikir ni baru pulang universiti anak kita, baru pulang universiti dia fikir nak ajar. Dia fikir ni nak ajar apa, ni nak ajar apa, nak minta PTT ke, kalau ni Kedah ni nak minta KCS ke, ataupun nak minta pergi jadi apa tang mana ke. Otak ni daripada celik mata pagi, tengah hari, petang sampai malam dia fikir macam tu. Malam mimpi jadi DO. Mimpi jadi DO tu PTT pun orang tak panggil, pergi kursus tak panggil, pergi interview apa lagi, mimpi jadi DO lah. Jadi DO lah. Pasal apa? Pasal dia masyhur. Kepala otak dia ni sibuk dengan duk fikir nak jadi apa, itu mimpi main dalam tidur dia. Dia kata maka itu, dia kata mimpi benda yang masyhur, yang sibuk, duk fikir, penat duk fikir benda tu main dalam tidur. Seperti satu orang yang gila mengaji dan gila menghafaz dan gila melancang pengajian dia. Jenis mengapai tu menurut. Tiba-tiba dalam tidurnya nampak akan dirinya melancang dan payah dapat dan sebagainya. Dia sangkut dengan benda tu. Dia mengapai Quran, dia mengapai tidur, mimpi dia jadi hakim dah. Hakim musabaqah Quran antara bangsa. Baru daftar nama 2 minggu, baru masuk, baru duduk belajar kaedah nak hafal Quran macam mana. Tapi duk ingat yang tu, duk ingat tu, malam tidur dia ketua jemaah hakim. Dia ni. Sebab itu otak dia duk fikir, itu main dalam tidur dia. Ataupun ingat dan juga bergantung hati pada satu musafir. Tiba-tiba dilihatnya di dalam tidurnya akan dirinya di dalam musafir, ataupun sudah sampai ke tempat yang mau dipergikannya. Dia fikir ni, dia fikir kata hari 8 hari bulan ni nak tolak, nak pergi umrah. Dia fikir ni 8 bulan ni nak pergi umrah, 8 bulan nak pergi umrah. Malam tu tidur tengok dia tahu apa dah. Pasal otak dia fikir apa tu kan. Betul tak? Kita bisa lalu benda tu betul.
Benda tu kita terlampau fikir, dia main dalam tidur kita. Jadi macam tu. Maka yang demikian itu semuanya mimpi yang tiada takdirnya. Macam ni punya mimpi, kalau pergi jumpa ustaz, tanya ustaz, saya mimpi, kata saya ni lepas pergi London semalam, ustaz ni ambil sejadah bulu-bulu, dia ribat dia belakang, dia kata ni kau buang masa aku, dia kata. Ya, begitu kan. Sabda Nabi SAW lagi, farruqiyah salihah busyra minallah. Sabda Nabi SAW, maka bermula mimpi yang sebenar, yang betul, itulah busyra, itulah good news, itulah berita gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab bagus takbir mimpi itu. Baik, masalah dia kata mimpi yang betul adalah penyukaan daripada Allah. Sesungguhnya jika satu orang telah mimpi dirinya melihat Nabi dan mencium tangan Nabi, dia ni tak tahu nak apa kata. Pasal apa? Pasal Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Dan satu riwayat lain dia kata, faqad ra'ani fil yaqazah. Siapa mimpi tengok aku di dalam mimpi dia, sesungguhnya dia tengok aku betul. Pasal apa? Iblis, syaitan tak boleh nak merupa Nabi, ditegur, dia dilarang dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Pasal mulianya Nabi SAW ni sampai macam tu. Mulia Nabi Muhammad ni sampai Allah tidak benarkan iblis, syaitan merupa-rupa dia. Demikian mulia yang kata Nabi Muhammad SAW ni. Baik. Tiba-tiba kita dianugerahkan Allah, telah dikurniakan oleh Allah mimpi jumpa Nabi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Satu benda yang semua orang Islam tak ingin, tapi bukan semua orang dapat. Tak ingin, tak dapat. Nabi main, Nabi pegang dada dia, Nabi pegang hubung-hubung kepala dia, Nabi kucuk dahi dia, ataupun setidak-tidaknya Nabi suruh tangan dia cium tangan Nabi. Allahu Akbar. Maka di antara yang dikatakan mimpi baik ataupun mimpi yang merupakan busyra min Allah, satu good news, satu berita baik daripada Allah, itu ialah mimpi jumpa Nabi dan dapat cium tangan Nabi SAW. Maka itulah satu mimpi yang sebenar. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati. Tak ada manusia yang kalau dapat mimpi itu dia tak gembira. Tak ada manusia kalau dapat yang tu, Allahu Akbar. Cuma kena jaga. Kena jaga apa? Kalau boleh tu saya cerita ke orang, pasal itu anugerah Allah untuk kita. Takut kalau kita tak boleh jaga, takut cerita itu membawa kita kepada riya. Takut. Kecuali kita boleh jaga benda tu, kita cerita tapi kita selamat daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah, kita selamat daripada sifat-sifat mazmumah, dan kita cerita tu manfaat dia lebih kepada orang yang dengar cerita. Tapi the best is apa? Terus saya cerita. Allah bagi dekat kita ayat mata, ayat cerita, menceritakan kegembiraan anugerah Allah kat kita ni. Biar ayat mata kita saja cerita, sudah, mulut tak mau cerita. Pasal itu anugerah istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu. Baik. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati, kerana orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi itu alamat kebahagiaan dan alamat keagamaannya. Alamat dia orang bahagia, alamat agama dia bagus. Begitu. Dan seperti satu orang mimpi melihat mak ataupun bapa ataupun mana-mana saudara yang telah mati di dalam tidurnya, tiba-tiba datang memakai pakaian putih, maka itu pun satu daripada perkara yang menyukakan hati juga. Kita sudah tadi. Kerana melihat mak ataupun bapa itu sudah cukup satu kesukaan. Umur kita hari ini pun dah 60, dah 70 kan. Mak ayah kita mati tak tahu dah berapa zaman dulu. Rindu, dendam hanya Allah yang mengetahui. Tiba-tiba dia main dalam tidur kita, itu pun dah cukup. Tak tahu cerita dah.
Pasal apa? Pasal orang tua ni meninggal zaman tak ada kamera dulu ni. Seperti gambar pun tak ada. Kita nak tunjuk dekat anak kita, dekat cucu dia, dekat cucu kita, dekat cicit dia. Kita nak tunjuk ni kat anak kita, ni lah tok abah, ni lah mak ayah, ni lah ayah dulu. Nah abang ni lah tok wan. Nak tunjuk pun gambar pun tak ada. Zaman tu tak ada gambar. Kita pun teringat dia, lagu tu tak ada gambar boleh tengok. Tiba-tiba dia mai dalam mimpi dengan pakaian putih. Mai itu pun itu sudah satu kegembiraan untuk kita. Apatah lagi mai dengan alamat memakai putih, maka itu alamat ahli syurga. Cukup untuk dia. Baik. Kemudian bawah tu tuan-tuan, masalah mimpi apa hakikatnya saya tahu baca. Ini dia cerita agak falsafah itu sih. Pokok pangkalnya dalam perenggan tu dia nak apa dekat kita tu, yang di bawah tu dia kata sabda Nabi SAW, ar-ru'ya minallah wal hilm minasyaitan. Dia nak abang beza tu, kalau ru'ya itu mimpi daripada Allah, kalau hilm mimpi juga tapi dipanggil hilm. Kan dalam hadis kata rufi'al qalam an thalathin, dosa pahala tidak ditulis kepada 3 golongan manusia. Siapa dia? Di antaranya budak-budak hatta yahtalim, sehinggalah dia bermimpi. Hilm maksudnya apa? Mimpi yang menunjukkan dia sudah akil balik. Itu mimpi. Beza dengan ar-ru'ya. Ru'ya ni dia kata minallah, itu mimpi baik-baik, itu dia panggil ru'ya. Tapi kalau mimpi macam-macam ni dia panggil hilm, dia kata. Tapi dia nak apa di perenggan tu apa dia? Dia kata hakikatnya ialah mimpi ini semua daripada Allah. Mimpi baik ke, mimpi tak baik ke, Allah yang mentakdirkan benda itu dekat kita. Hakikatnya mimpi ini daripada Allah. Cuma dinisbahkan, kalau baik itu orang kata daripada Allah, kalau tak baik itu daripada syaitan. Macam sesetengah orang mengajar, last dia kata apa? Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya apa dia? Baik dan tak baik Allah yang buat semua tu. Tetapi dinisbahkan, kalau terlahir perbuatan tak baik daripada saya, itu kerana kelemahan saya. Nisbah. Macam itulah dengan mimpi. Baik, kalau tengok orang yang bawah sekali, sabda Nabi SAW, war-ru'ya min tahzini syaitan. Dan mimpi yang satu macam lagi, ini jenis yang kedua, itu mimpi daripada kedukacitaan syaitan. Masalah mimpi syaitan itu bagaimana? Sesungguhnya mimpi syaitan itu, iaitu apabila satu orang itu tidur, maka datanglah syaitan daripada kirinya, maka ia pun datang mengusik hati dan ditakutkannya orang yang tidur ini. Syaitan macam biasa kerja syaitan ni apa dia? Dalam Quran kata, fabi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam Quran kata, syaitan apabila dia kena hambat daripada rahmat kasih sayang Allah, dia bersumpah. Dia kata, fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan pastikan anak cucu Adam ini aku perdayakan dan aku sesatkan dia. Dia marah, bukan dia marah dekat Allah, dia marah kerana hang Adam aku jadi macam. Kerana hang Adam, kerana hang dicipta, kerana hang dijadikan, kerana Allah perintah suruh aku tunduk respect kepada hang, usjudu li Adam, dan aku tak mau sujud, aku tak mau tunjuk hormat kepada hang, kerana tu aku dianggap derhaka dan aku dibuang daripada rahmat Allah. Kerana hang aku jadi macam ni, dia kata dekat Tuhan, fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan make sure, aku akan pastikan aku sesatkan anak cucu Adam ni semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, malaikat hamba-hamba engkau yang ikhlas betul-betul dekat engkau, aku cari apa. Maka kerja syaitan dia tak akan habis sampai kiamat. Dia akan buat kerja ni. Di antaranya apa dia? Ni yang dia cerita di sini. Bila kita nak tidur aja, syaitan main daripada pihak kiri kita.
Dia tak lepas kita. Nak tidur buku kacauan, jelek mata pagi esok buku kacauan. Maka ia pun, yakni syaitan pun datang mengusik hati dan dipertakutkan kita. Macam-macam. Dia main, nak tidur main, pun dia main. Dia ada benda, dia nak psycho kita. Saja. Dia tadi tangkai yang ambil tu gantung lagi dekat alam pintu. Musim kawang kuat tadi. Dan musim kawang kuat ni, tapi kepala pancung masjid boleh bacuri. Terus dah kata rumah orang. Terus dah kata track shoe, kasut sokan anak kita duk pergi main basketball, dia curi. Bukan pancung, kepala pancung masjid dia curi. Pagi esok pakai main nak semai Jumaat masjid gagal-gagal, kepala pancung tak ada. Ayam satu kolah tu dah tak ada, keluar habis dia buang kepala pancung. Kepala pancung temaga tu dia curi. Tu yang Allah ni, pancung masjid dia duk main kat plastik putih tu. Plastik putih tu kalau kita pakai boleh buat sikit jangan. Buat elok, buat ni curi. Bila banyak curi tu jadi ni, kita pun habis ikhtiar. Habis ikhtiar. Amulah Nabi cari, dia pakai orang tua ni pandai, pergi. So dia membuat apa kata kamu mumpung apa sikit, dia kata habis paku dekat anak rumah. Dia tak boleh buka pintu ni, dia tak boleh buka, dia buat balik, tak boleh buka. Kita percaya syirik kita. Dan nak tidur lah syaitan main. Buah raya tu, happy ambil tadi tu, buah raya. Dalam pada nak tidur, nak baca 3 kul ni, bangkit pergi buat benda syirik tu dulu. Iblis, syaitan mengusik dan dipertakutkan kita dengan macam-macam benda. Dengan seketika itu, nampaklah dia di dalam tidur, dia rasakan dirinya sendiri bertengkar. Tu sekali lagi, dia terbawa main dalam tidur, dia nampak dia bertengkar. Ataupun dia beramuk, mengamuk. Dia ni, duduk tak duduk, dia mengamuk. Bawa apa hidup, mengamuk. Dia nampak dia mengamuk. Dan berbunuh-bunuh dan memperbuat barang yang dibenci dan barang yang ditakuti. Dia nampak dalam mimpi dia tu, dia sudah jadi macam tu, mengamuk tak tentu, pucuk, bunuh orang dan sebagainya. Demikianlah yang dikatakan perbuatan syaitan itu. Dalam satu hadis, satu riwayat daripada Jabir, satu hadis riwayat daripada Jabir, dia kata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li a'rabi ja'ahu faqala inni halamtu wa anna ra'si quti'a fa ana attabi'u fazajarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhbir bitala'ub syaitan bik fil manam atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Jabir kata apa, satu hari satu badui mai jumpa Nabi, Arabi, satu Arab badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku mimpi. Dia kata, anna ra'si quti'a, aku mimpi mai satu orang tebas kepala aku. Dia mimpi, bukan dia mimpi tebas, orang mai tebas kepala dia. Anna ra'si quti'a, sesungguhnya kepala aku telah dipotong. Fa ana attabi'u, kepala tu jatuh dia bergolek tu, aku lari ikut kepala tu. Dia dah main dalam mimpi dulu tu. Fazajarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi warning dekat dia, Nabi peringat dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhbir bi tala'ub syaitan bik fil manam. Nabi kata lain kali kalau duk cerita, kalau mimpi jenis syaitan main hang dalam tidur ni, jangan duk cerita kau. Nabi kata mimpi yang macam-macam tu, mimpi bunuh orang, mimpi orang bunuh dia, mimpi benda karut macam ni. Nabi kata lain kali, next time janganlah macam-macam ni punya mimpi main duk cerita dekat aku baik, dekat orang pun baik. Benda tu habis-habis, jangan duk cerita kat sama-sama. Nabi SAW sudah pesan, mimpi yang tak elok ni jangan duk cerita pada orang. Baik, so dia kata dalam kita dah baca tadi, dia kata maka dengan sebab itulah dinamakan mimpi itu mimpi syaitan, kerana syaitan itu ada menyertainya dan mengusiknya di dalam tidurnya.
persalahan mimpi yang betul dan mimpi yang benar, maka tidak disertai oleh syaitan sekali-kali. Dan dialah mimpi yang menyukakan hati. Baik, yang ketiga dia kata huraian kepada mimpi jenis yang ketiga, sabda Nabi SAW, "War-ru'ya mimma yuhadditsu biha ar-rajul nafsah." Apa dia? Mimpi yang satu macam lagi, iaitu mimpi daripada barang yang dikhabarkan dengan dia oleh laki-laki itu akan dirinya. Maksudnya diri dia tu cakap apa, tu nak buat apa, tu fikir apa, benda tu main dalam tidur dia. Maka mimpi itu ialah mimpi kosong dan tiada takbirnya. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu ketahuilah kita bahawa ada pada mimpi itu mimpi kosong. Macam mana kita kata ada ayam kosong, macam mana kita kata ada TO, macam itulah ada mimpi O. Mimpi O maksudnya mimpi kosong. O ni apa dia tu? O dia lah kosong. O tak ada apa. Bagi TO satu mimpi kosong, tak ada susu. Mimpi pun ada mimpi O, mimpi kosong dia kata. Jadi jenis mimpi kosong ni dia main pasal apa? Pasal kita tu yang benda tu, maka dia main dalam mimpi. Dan mimpi itu tidak ada takbirnya, iaitu jadi ia daripada satu orang yang berbimbang dan bergantung hati dengan satu perkara yang dicintanya amat-amat. Benda dia duk fikir sangat-sangat ni, ataupun disukanya amat-amat, ataupun dibencinya amat-amat. Dia duk bekerja, dia tak suka dekat bos dia tu, dia tak suka, tak tahu apa hal, dia tak suka dekat bos tu. Kalau hari tu bos dia cuti, dia seronok buat kerja di ofis. Kalau bos dia main, dia pun main 3 suku di pejabat. Dia tak suka dekat bos ni. Punya tak suka, malam tu mimpi bos dia ada tanduk dah. Main kata. Punca dia apa? Dia tak suka dekat kawan tu. Tak suka dia tu. Terlampau sangat duk fikir, masuk dalam mimpi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itu dia kata mimpi kosong. Mimpi yang main dalam hati satu orang manusia kerana dia terlampau duk fikir ataupun terlampau duk benci satu-satu benda. Apabila tidur dia, maka sudahlah berpandang-pandang ia di dalam tidurnya akan perkara yang dicintanya itu, sama ada dapat ataupun tidak. Apa yang dibencikan dia main, benda tu main kacau dalam kepala dia, sehinggalah mau jadi nampak kepada orang yang jaga setengah daripada kelakuannya. Tu dia, sampai dia tidur, orang yang jaga tengok dia koyaran. Contohnya apa? Seperti tertawa dia, seperti bersorak dia, dan bermacam-macam sorak yang dikatakan dia ketika dia mengigau itu. Bini dua sebelah. Tengok tu dia sebut Fatimah baik. Bini dia kata, aku sama dah. Awak yang panggil Fatimah ni, tu punca lah tu. Pasal apa? Cedek mata fikir Fatimah, pergi pejabat kerja sama dengan Fatimah, balik pun duk SMS Fatimah, nak tidur malam, tidur panggil Fatimah. Kadang-kadang dia kata apa, sampai bawa dalam mimpi dia bercakap. Bini dia duduk tidur dah lena ada pun tetap dengar bunyi kiki gelap. Bini jaga, pasang lampu dalam bilik tidur, tengok dia lagu macam tu pening dalam tidur kan. Bini panggil abang, bini panggil abang. Pening, apa ni? Rupanya kawan mimpi babi. Noisin aja dalam tidur. Kan? Dia kata apa dia ni? Dia kata sehingga akan tertawa ataupun bersorak-sorak semacam saudara yang dikatakan orang yang duk jaga ni boleh tengok keadaan dia. Kaki bola tidak. Tengah-tengah duk dia nak bukit 3 bukit gol bunyi. Ya Allah, dompet kaki bini ni sampai duk tengok bola saya ni. Rupanya duk lena tu, rupanya gol. Kacau ni, macam ni punya kacau. Ini tidak ada takdir. Ditanya ustaz, kata ustaz, laki saya semalam duduk tidur tetap bunyi gol. Pasal apa? Ustaz ni tanya bukan Allah. Lebih kurang pukul 3 pagi. Bini dia kata masa tu gol masuk ni yang di bola malam ni. Ustaz pun kaki bola juga yang kita tanya tu. Gol dulu. Tidur pun dia boleh ada connection live dengan nama-nama lawan bola di stadium mana, kan? Jadi macam ni jadi. Maka ini satu macam mimpi yang tiada takbir padanya dan itu kosong semata-mata. Sabda Nabi SAW, "Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah
falyaqum falyadfur. Ini Nabi beritahu. Maka apabila satu orang melihat di dalam mimpinya barang yang dibenci ataupun ditakuti, maka hendaklah bangun dia, duduk, berdiri, lalu meludah ke sebelah kiri. Dalam satu hadis lain dia kata bukan ludah, embut buat syarat. Meludah sungguh dia nak. Sama macam baru kita baca di Masjid Padang Pemusuh Sungai Petani, hadis cerita pasal Al-Buzaq fi Salah. Dia kata Al-Buzaq ba zai alif qaf, Buzaq fi Salah ni maksudnya meludah dalam sembahyang. Kan? On the way nak main tadi, nampak satu gerai mi goreng, nampak kasak nak singgah, kena sepingan. Jadi bila main masjid, ambil sembahyang, kumuk apa, ingat aku clear semua dah. Takbir Allahu Akbar, cabai belum. Cabai mi goreng tadi sudah belum. Satu punya orang nebak dia duduk pusing dalam mulut. Kita pun duduk mengejah ni pasti nak baca Fatihah mengapa kan. Lalu nak simpan tepi dulu berapa, duduk mengejah, main kacau. Macam mana cerita? Boleh tak? Ludah buang benda tu, itu tajuk di Padang Pemusuh. Tajuk. So dia kata apa? Dia kata jangan depan, jangan kanan. Kalau nak buang benda tu, nak ludah buang benda tu, jangan arah depan dan jangan arah kanan. Sebab apa? Dia ada huraian. Kalau nak kena buang juga, dia kata sebelah kiri atau belakang ataupun di bawah tapak kaki kiri. Kemudian ulama yang mutaakhir ini ringkaskan benda tu. Dia kata hadis tu pasal zaman Nabi lantai masjid tanah. Zaman dah ni dengan kapet bagus macam ni, dengan marble bagus, dengan apa, jangan dulu dah. Buang di pakaian kita. Bila capai ni duk pusing-pusing, ambil dengan baju kita ni, buang. Tapi jangan arah depan, jangan arah belakang, kanan. Orang itu kiri sikit, buang. Sambung semayang. Itu tajuk dia. Nah, abang kata apa? Arah kiblat dengan kanan ni tempat yang dimuliakan dalam Islam. Arah kiblat dan juga sebelah kanan ni adalah arah yang dimuliakan dalam Islam. Sama dengan bila tidur mimpi yang menakutkan ni, bila jaga dia akan ludah sebelah kiri, dia tak pergi ludah belah kanan. Jadi kalau kita duduk balik kanan bini, duduk balik kiri, tanya dia. Kita mimpi hantu, kita pergi lepas dari dia pula satu tumpuk. Jangan. Maka memadai dengan isyarat, buat embut belah kanan 3 kali. Itu yang dia nak beritahu di sini. So, sabda Nabi SAW, dia kata, فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَدْفُرْ. Dan apabila melihat satu orang daripada kamu dalam mimpinya benda yang dibenci ataupun ditakuti, maka bangun, duduk, dan kalau boleh berdiri, dan duduk di sebelah kiri. Mimpi syaitan itu bagaimana kita berbuat? Daripada hadis itu dapatlah kita faham pengajaran daripada Nabi SAW kepada umatnya. Apabila mimpi akan sebagai mimpi syaitan, seperti mimpi berkelahi, ataupun mimpi berbunuh, ataupun mimpi bertikam, ataupun mimpi kena tekan, ataupun mimpi kena henjak dengan hantu dan sebagainya, maka hendaklah bangkit daripada tidur, beralih dan berkisah ke tempat lain dan ludah sebelah kiri 3 kali sebagaimana ludah orang mimpi. Dan juga ucap selepas daripada ludah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarri ma ra'aitu. Kalau kamu ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, cukup kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa tu sikit ni tu, apa tu, tak ingat sudah habis. Kalau ingat, min syarri ma ra'aitu, aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, daripada keburukan apa yang aku tengok tadi. Minta jauh daripada benda yang kita mimpi tadi. Masalah dia kata mimpi syaitan itu mengapa disuruh kita bangkit. Kalau dalam hadis lain, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat Muslim, ini dalam riwayat At-Tirmizi, dalam riwayat Muslim cantik lagi, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata falyaqum, bila mimpi
tahun ni bangkit. Nabi kata apa? Falyusalli, bangkit pergi sembahyang. Itu dalam riwayat Muslim dan hadis itu sahih. Itu lagi cantik. Dia bangkit dulu dah tidur balik, bangkit pergi pancong, ambil ayat sembahyang. Allahu Akbar 2 rakaat, habis punya mazan Fatihah saja. Fatihah saja rakaat pertama, Fatihah saja rakaat kedua. 2 rakaat bagi salam. Bila nanti tidur balik ke, nak lompat tidur balik ke apa buatlah, tapi tahajud sudah kuat. Itu yang disuruh dalam hadis Muslim. Masalah dia kata mimpi syaitan itu mengapa disuruh kita bangkit? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, sayurnya dihimpunkan antara banyak riwayat hadis Nabi tentang benda ni, iaitu apabila melihat seorang akan barang yang dibenci di dalam mimpinya, maka hendaklah dia membuih ataupun dia duduk sebelah kiri 3 kali. Membuih 3 kali sebelah kiri. Dan ucaplah doa tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarri ma ra'aitu. Baca yang tu dia kata. Dan hendaklah berpaling ke kiri, yang ini tidur di sebelah lambung yang kiri pula, dan bangkit sembahyang 2 rakaat. Maka siapa buat yang demikian itu, maka mengamal dia dengan sekalian yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika satu orang tu rengkahkan atas memperbuat setengah saja, dia jaga-jaga berpuluh-puluh mimpi hantu ni, dia boleh kerja belah kiri tidur balik pun okey, pun okey. Kalau dia boleh bangkit dia biar semai-semai, itu lebih baik. Kalau boleh buat setengah saja daripada tu, nescaya memadai jua pada menolakkan mudarat mimpi syaitan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan dia oleh beberapa hadis yang lain lagi. Baik, kemudian dia kata mimpi syaitan itu mengapa disuruh syarah kita duduk sebelah kiri? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan disuruh syarah tiup ataupun duduk 3 kali sebelah kiri kerana menghalau syaitan yang datang dia di dalam mimpinya. Lagi yang dibenci itu kerana menghinakan syaitan itu dan membencikan syaitan itu, maka ditentukan dengan sebelah kiri. Sebelah kiri kita tahu ya. Dan Nabi SAW dia duduk dengan sahabat tu seorang nak makan, dia pegang dengan tangan kiri. Nabi tegur tu. Nabi kata kul biyaminik. Nabi kata makan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan kamu. Nabi kata. Mana kata kiri ini tak boleh. Apapun tayamun, dia kata bukan tayamum, tayamun dengan nun. Daripada yamin kanan, tayamun maksudnya mengkanankan apa-apa benda yang baik-baik. Begitu. Baik. Sabda Nabi SAW lagi, wala yuhaddits bihan nas, dan janganlah cerita mimpi kepada orang-orang. Bukan mimpi tak elok saja, mimpi elok pun kalau boleh, kalau nak cerita, tengok dulu siapa yang kita nak cerita. Sekali dia uraian di situ, dia kata apa? Mimpi itu tidak boleh diceritakan kepada sebarang orang. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu dapatlah pengajaran daripada Nabi, iaitu jikalau seseorang itu mimpi, tak kira mimpi baik ataupun mimpi tidak baik, mimpi suka ataupun mimpi duka, mimpi takut ataupun sebagainya, maka jangan cerita dan jangan khabar kepada sebarang orang. Boleh cerita tapi kepada orang yang tertentu. Jangan cerita pada sebarang orang, kepada semua orang. Jangan dicanangkan dengan kata amboi, aku telah mimpi itu, ini dan sebagainya. Baik, pasal apa? Sebab pun ditegah Nabi cerita mimpi kepada sebarang orang itu kerana mimpi itu tidak keluar daripada 2 perkara, iaitu sama ada mimpi baik ataupun mimpi tak baik. Dia kata, maka jikalau mimpi itu mimpi baik, boleh jadi hasad dengki orang kepada kita. Tuan-tuan, kita dapat nikmat, bukan semua orang suka. Itu kita kena faham. Kita dapat nikmat, bukan semua orang suka. Ada orang yang hasad dekat kita, kita dapat nikmat, dia tak suka. Dia burukkan kita. Dia burukkan kita. Tuan-tuan tengok hari ni apa, Al-Fadhil Ustaz Azhari terus pergi ceramah mana-mana, manusia meluk. Tak suka-suka, tak suka. Tak suka, dia dengan huraian suka dia. Oh, dia kata baguslah, mana nak cari ustaz
yang bila bercakap orang mau main dengar macam ni, budak-budak muda aja yang tak semayang pun boleh semayang, boleh main dengar dia cakap buat kuih. Itu tak suka. Tak suka mengaji mana dia ni. Itu nada orang tak suka. Itu nada orang hasad. Orang hasad. Siapa pun dalam dunia ni, siapa pun, kalau kita ada kelebihan, bukan semua orang suka, ada orang tak suka, bahkan kadang-kadang ramai yang tak suka. Demikian hal dengan mimpi. Bila kita dapat mimpi baik, yang takdir mimpi itu baik, kita pergi cerita salah orang, pergi cerita dekat orang ada hasad dekat kita, tapi dia tak tunjuk. Depan kita dia tunjuk, mana dia tunjuk dia okey dengan kita, kita percaya dia, kita pergi cerita dekat dia. Belakang kita dia tengah buat pendam di belakang kita. Ini sebab Nabi SAW kata, nak cerita ni jangan ke sebarang orang. Nabi kata, pasal kita tak tahu hati perut, hati budi orang, tak tahu. Orang kata rambut sama hitam, hati tak sama. Islam tuan-tuan cantik, dia bawa kat kita benda ni. Kalau kita dapat satu mimpi baik, jangan cerita kat sebarang orang, takut orang itu hasad kepada kita dan menambah dengki orang yang menjadi seteru. Kalau dia baik dengan kita pun dia boleh apatah lagi dia seteru kita. Bila kita cerita kita dapat satu kebaikan, meluap-luap benci dia dekat kita. Kita sudah cerita salah orang. Begitu. Dan jikalau tidak baik, kalau mimpi tak baik, takbir mimpi itu juga tidak baik. Apabila dengar dekat seteru kita, nescaya suka ya. Kita mimpi tak baik, kita pergi cerita kat dia, dalam hati dia dekat pada muka silap orang, kita pergi cerita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kalau mau berkhabarkan mimpi itu, boleh khabar kepada kekasih yang berangkat. Kekasih ini siapa? Mak ayah kita. Mak ayah ni susah lah nak jumpa mak ayah, dengki ke anak ni susah. Kalau ada pun susah dapat. Mak ayah ni bercerai nyawa nak jaga kita. Dia lah susah senang kita, itulah susah senang hati dia. Itu orang kalau kita nak cerita. Isteri kita, dia share hidup dengan kita berpuluh tahun, sudah tentu dia tak mau benda tak baik dekat kita. Dia orang yang lebih faham susah senang kita, boleh cerita dekat dia. Ataupun kawan-kawan yang memang dikenal pasti baik sungguh dengan kita, bersih hati budi dia dengan kita, percaya sungguh kita dekat dia, kita boleh cerita. Begitu. Itu dia kata kekasih kita, seperti bapa, nenek, isteri, yang mereka itu penyimpan rahsia, dia kata. Begitu. Dan tidak bocor mulut mereka itu. Dan mereka pun bila kita cerita, tak ada lah pula dia nak cerita habis satu derek rumah tu, dia lihat habis laki saya macam ni dah, dia dapat dia simpan ke dia. Macam ni punya orang kita boleh cerita. Dan kepada orang yang ahli akal dan orang yang alim, betul-betul orang warak, kita berceritakan dia terpelihara rahsia kita, tak apa. Begitu. Dengan kerana itulah seseorang yang bermimpi janganlah ditakbirkan kepada sebarang orang, sehingga kepada si jahil ni minta takbir kepadanya, bahkan sembunyi taruh dan dibawa lekeh takbir kepada tuan-tuan alim ulama yang tahu akan takbir mimpi itu. Pilih orang kalau nak cerita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala wa uhibbul qaid fi an-nawm. Ini saya baca teruslah. Wa akrahul ghul al-qaid sabatun fid din. Dia kata. Sambung hadis tu, saya terus ringkas baca matan hadis dia saja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbul qaid fi an-nawm. Dan aku suka kalau sekiranya mimpi itu mimpi kena ikat kaki. Nabi kata, aku suka kalau mimpi kena ikat kaki, al-qaid, kena ikat kaki, firnau wa akrahul ghulla. Dan aku tak suka kalau mimpi kena belenggu tangan di tengkuk. Ini yang kata ilmu takbir mimpi. Kalau kita mimpi kaki kita kena ikat, suasana kita masa mimpi itu apa dia? Bermakna kita akan kekal dalam keadaan itu. Itu takbirnya begitu. Kalau kita dalam keadaan susah, miskin, melarat, mimpi kena ikat kaki, habis kita. Lebih kurang maksudnya begitu. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan yang saya contohkan awal tadi, kita sehat, bahagia, apa semua, mimpi kena ikat kaki, alhamdulillah, mudah-mudahan kita kekal dalam keadaan itu. Tapi Nabi tak suka kalau mimpi tangan itu kena bangkah di tengkuk. Itu dalam hadis dia kata al-ghulla.
dalam Quran apa? Ayat apa tu yang khuzuhu faghulluhu summa al-jahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Anda bisa dengar ayat tu? Surah apa saya tak ingat. Tuhan kata khuzuhu, ditangkap ni ahli-ahli neraka ni, khuzuhu, ditangkap mereka ni, faghulluhu ni, ghul, tangkap mereka dan berekas tangan mereka di kedekor, summal jahim salluhu, kemudian ke neraka jahim umbankan mereka. Jadi Nabi kata, aku suka kalau satu orang tu mimpi al-qaid fi naum, kaki dia diikat. Tapi aku tak suka, wa akrahu, dan aku benci, aku tak suka al-ghulla, mimpi tangan kena belenggu di tengkuk. Itu petanda tidak lain. Nabi kata al-qaid sabatun fid din, mimpi kaki kena ikat, itu petanda dia tetap pendirian dalam agama. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian bawah itu huraian-huraian dia tuan balik baca. InsyaAllah pada bulan depan kita masuk tajuk bab zahabat an-nubuwah wa baqiyat al-mubashirah. Tajuk yang akan datang ni dia kata kenabian, an-nubuwah, kenabian maksudnya wahyu dah tak ada dah. Nabi wafat, wahyu tak ada. Wa baqiyat al-mubashirah, tetapi masih ada lagi al-mubashirah. Apa al-mubashirah? Kita tengok pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Kita tengok dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha Kalau ditakdirkan parlimen dibubar dan pilihan raya diumumkan, kuliah kita juga dibubarkan. Bukan pasal saya nak masukkan ni, pasal saya nak bagi peluang dekat tuan-tuan pilih dengan ceramah. Mengundi ni penting, mengundi ni penting. So, sebelum nak mengundi kita nak kena dengar. Kita nak kena dengar dia ni nak kata apa, dia ni nak kata apa, kita nak dengar, kita dengan otak yang waras. Dengan agama yang kita dah mengaji bertahun-tahun di masjid ni, kita nak timbangkan hak mana satu yang lebih dekat dengan keredaan Allah. Jadi kuliah kita kuliah kalau kita buat habis 9.30, kawan tu ceramah start sampai Hanja. Jadi saya pun tak senang nak dengar juga. Tuan-tuan pun hati pada sana nak dengar juga. Jadi umum yang dengar, kuliah kita pun bubar sekali. Selesai setelah lewat pilihan raya, insyaAllah kita sambung balik kuliah macam biasa. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.